itu adalah average umur yang mana mereka ni ada simpanan duit. Mereka tak layan nak scam orang umur 21. Kalau setakat umur 21, 20 ni dia pekol lah. Kamu ni ada buat jenayah ni. Kamu ni terlibat dengan saman. Saya daripada mahkamah. Itu je untuk average umur yang macam tu. Tapi untuk scam dalam satu amount yang besar, pelaburan dan sebagainya, itu semua average umur 45 sehingga ke 65. Dan kebanyakannya 70% berjaya scam. 70%? Ya, berjaya scam. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak berita, yang paling banyak kena scam semua pesara. Kan? Umur 50, umur 60 ada yang bagi tahu habis duit pencen saya lah, duit pesara saya lah kena scam. Pergi tanya Bukit Aman bahagian komersial. Bahagian komersial kan. Paling banyak yang kena scam dalam jumlah yang besar ni umur berapa? Majoriti umur ni. Sebab mereka ada duit, mereka ada simpanan. Dan mereka ni mudah ditipu kerana mereka ni bukan hidup di zaman AI. Zaman kita, dalam keadaan umur-umur yang kita ada sekarang, kita ni sangat alert dengan sistem AI dan sebagainya. Tapi tidak bagi mereka. Mereka ni tak pernah terdedah dengan AI. Malah kalau kita tengok video, kita boleh bandingkan ini video real atau AI. Tapi tidak bagi mereka. Average umur 45 hingga ke 65, mereka percaya tu video betul. Sebab kehidupan awal mereka tidak terdedah dengan perkara ini. Jadi sebab itu, bila saya tanya kepada company-company yang saya dah bawa keluar, kamu kerja situ berapa paling banyak kamu pernah tipu? Dia kata dia pernah tipu sehingga 2 ke 3 juta. Satu orang. Kebanyakannya semua pesara yang mana mereka ni penjawat awam. Majority. Di Golden Triangle, mereka berjaya scam majoriti semua pesara kerajaan. Penjawat awam lah. Mana dapat data? Phone semua data beli pada bank. Serius ada bank yang menjual data-data ni kepada company scam. Serius? Ya. Satu data, satu maklumat. Contoh, satu individu, harga dia RM50. Data itu. Jadi contoh kalau dia jual 1,000, 20,000 maklumat ni, mereka beli. Baru berapa je modal dia keluar. Dia ikut negara. Ada rate yang murah. Kalau rate Singapura mahal. Satu individu untuk data dia mencecah kalau duit Malaysia ni RM100. Kalau orang Malaysia RM50 ke RM80 satu. Tapi sekali jual bukan sikit sekali jual 10,000 individu punya data. Sekali jual. Tu dia tahu nama kita semua terus kan? Minimum 10,000 data sekali jual. Tak. Saya tak ada brain. Maksudnya semua macam, okay, benda ni cara tuan cakap macam semua orang tahu je bank yang jual? Saya tahu yang bank jual data ni kerana saya pernah bawa keluar satu manager. Dia ni dah terperangkap di situ lama. Mula-mula dia kena pukul sampai dia tak tahan sebab tak dapat target. Tapi dia ni orang yang pandai komputer. So dia terpaksa scam sehingga dia dapat satu sale yang tinggi. Dia dapat berapa million ke? Jadi bos naikkan pangkat terus pergi ke manager. Bila dia naik manager, baru dia tahu data-data yang digunakan tu semua dibeli oleh pekerja-pekerja bank yang korup. Pekerja bank yang korup. Daripada situ data kita ni terdedah. Data kita ni bukannya 100% dilindungi pun. Cuma ianya taklah terdedah sehingga mudarat pada kita. Apa yang scammer ni ambil kesempatan, dia gunakan data kita bukan untuk buat apa-apa pada kita pun. Dia gunakan data kita, dia beli data tu daripada pihak lain, agensi lain. Dia gunakan data kita untuk scam kita. Kalau kita bodoh, kita habis lah. Kalau kita bijak, tak ada masalah, selamat. Even data kita terdedah pada sesiapa pun, bagi saya itu bukan risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi apabila kita bebal, mudah terpengaruh ataupun terperangkap dengan taktik-taktik scammer ni semua. Apa kes yang paling crazy sekali? Banyak jugalah. Kalau kes crazy ni banyak. Di Golden Triangle ada satu video tu saya pernah up yang saya bergaduh dengan satu China lah, bos China di Golden Triangle, Laos. Waktu tu saya dah
bawa keluar 3 orang Malaysia, yang itu 1 Cina dan 2 Melayu. Saya dah bawa keluar. Saya tempatkan mereka ni ke satu guest house milik rakan saya. Memang company dia boleh pergi. Contoh kalau saya ambil mereka, saya letak di tempat mana-mana hotel, mereka boleh ambush hotel tu bawa keluar balik. Tetapi tidak dengan guest house saya. Sebab kawan saya tu adalah ketua immigration Golden Triangle. Jadi dia tak boleh bawa keluar. Jadi apa dia buat? Dia bawa orang-orang dia ramai, pergi ke bilik budak ni. Dia ugut. Saya waktu tu dekat Chiang Saen. Chiang Saen ni, ini Golden Triangle, ini sungai, ini Chiang Saen. Saya dekat opposite je, sebelah sana. Sebab saya tak tidur dekat Golden Triangle kerana satu masalah di Laos ni tak ada makanan halal. Di Golden Triangle saja memang susah nak cari makanan halal. Even nak cari Maggi halal tak ada. Di Laos jangan harap ada makanan halal di Laos. Sebab di Laos ni tak ada etnik Islam pun. Tapi kalau saya duduk di sebelah sana di Chiang Saen, mudah untuk saya. Saya nak pergi beli makanan halal melalui Grab ada, melalui 7-Eleven pun ada. 7-Eleven pun banyak choice untuk kita nak beli makan. Jadi kerana faktor makanan ni, saya sanggup berulang-alik pergi ke Golden Triangle hari-hari. Saya tidur di Chiang Saen, di Thailand. Besok pagi saya bangun, saya call kawan saya, naik boat, saya terus masuk Laos. Golden Triangle Laos. Ada kadang-kadang saya tidur juga Golden Triangle Laos. Itu pun kalau ada wartawan-wartawan yang nak ikut. Banyak je wartawan dia ikut saya. China Press, Berita Harian, Oh ya? Metro. Mereka ni semua dah ikut saya. Malah mereka pun ketakutan. Ketika mereka ikut saya, ada orang ikut. Malah berhenti ambil gambar. Ambil gambar mereka semua. Dia wartawan, kerja dia ambil gambar. Tapi dia pun kena ambil gambar dengan orang lain di Golden Triangle, di Laos. Takut mereka. Kalau wartawan, saya tidur Golden Triangle. Sebab apa nak bawa wartawan? Kalau tak ada wartawan, setakat trip untuk mission saya ulang alik. Jadi ketika tu saya dah di sebelah. Perkara itu berlaku pada pukul 10.30 malam. Saya mana boleh masuk dah. Custom dah tutup. Oh ada waktu tutup dia. Immigration dah tutup. Nak cop pasport macam mana? Jadi apa saya buat? Saya hantar satu translator pergi. Dia dah kepung lah bilik tu. Saya pun bercakap dalam telefon. Saya maki dia dengan nada yang sangat keras. Saya maki dia, saya cakap. Dan satu orang Chinese tu translate. Cakap dengan China tu. Dia nak 80,000 yuan seorang. Baru dia keluar. Kalau tak, dia akan buat apa cara sekalipun. Saya siap ugut dia lagi. Saya kata kalau kau berani, kau angkat dia bawa keluar, kau masuk Thailand, kau tak selamat. Itu antara ayat-ayat saya yang sebelum saya tutup conversation tu lah. Kan? Dia yang tutup conversation tu, bukan saya. Tapi sebelum tu Ben betul lah. Betul. Dia tak selamat lah masuk ke Thailand tu. Kita boleh buat, tak ada masalah. Oh ya Tak ada masalah. Macam Sebab apa? Kalau dia main dengan nyawa orang tu, kenapa kita tak boleh buat macam tu? Takkan kita jadi tikus, kan? Dia tunjuk dia punya belang, takkan kita nak menyuruh. Jadi kalau dia kata, dia siap cakap lagi, apa saja sekalipun kalau tak bayar 80,000 yuan, dia akan buat apa cara sekalipun untuk pastikan dia orang tak selamat. So saya cakap dengan dia, kau masuk Thailand, kau pun tak selamat. Dia perlu masuk Thailand. Macam mana pun. Dan dia ni, China ni, dia kenal saya. Dia tahu saya punya kawan-kawan di kawasan 3 negara. Di wilayah Golden Triangle tu dia cukup tahu. Even dia pun tahu saya main kawan bukan kecil-kecil. Nak tengoklah guest house duduk pun siapa punya. Ketua immigration punya. Saya hantar pula orang kepung balik dia di kawasan tu. Lalu saya bagi cadangan pada dia. Kau nak balik atau kau nak lawan? Lepas tu dia pun cakap dia cakap macam-macam lah. Dan saya pun memang keras lah dalam conversation tu. Dan akhirnya dia pilih mundur. Saya cakap dia, jangan cakap 80,000. 8 yuan pun aku takkan bagi, saya cakap. Jangan cakap 80,000 yuan. 8 yuan pun kau takkan dapat. Saya cakap nak duit ambil kat saya. Tapi dia tak nak jumpa saya.
Saya minta dia jumpa saya. Saya cakap besok jumpa. Dia tak nak. Dia kata dia nak main polis Golden Triangle. Saya cakap kau berani kau main lah polis Golden Triangle. Saya kerjasama dengan kedutaan. Kedutaan Laos tu, Kaunselor Lokman tu memang baik dengan saya. Kadang-kadang bila ada kes refer kedutaan dengan Lokman pun minta tolong saya untuk memudahkan kerja-kerja operasi menyelamat dan sebagainya. Jadi kau nak setakat kalau kau nak bagi tahu kau bayar dekat polis, lepas tu kau nak gunakan polis tu, kau nak ugut aku, balik lah. Itu takkan berlaku. Sebab apa? Saya pun pergi ke sana atas urusan organisasi. Dan setiap operasi menyelamatkan, kita ada sidang media. Dan kita agak terkenal juga. Kita bukan organisasi yang tidak dikenali. So kalau kamu polis cuba nak bersama-sama dengan mereka ganggu operasi kita nak bawa balik rakyat Malaysia, kita akan buat satu sidang media. Kita akan dedahkan semua. Itu satu tamparan yang hebat kepada kamu. Dan kita juga akan tekan. Kita pun ada saluran kita untuk tekan mereka ni. Sindiket-sindiket China ni cukup takut kalau gambar mereka ni saya hantar kepada kedutaan dia orang. Kedutaan China. Kerana kalau saya hantar, confirm dia tak boleh balik lah. Tak boleh balik China? Tak boleh balik. Dia nak balik lagi? Mesti nak balik. Dia orang buat duit banyak-banyak tak boleh balik negara asal, buat apa? Jinjak kat situ lah. Tak, dia tak fikir macam tu lah. Dia nak pergi. Okay. So tu yang paling crazy sekali sampai melibatkan 3-4 organisasi polis. Lepas tu rumah dan sebagainya. Saya pernah bawa TV3 pergi ke Golden Triangle Laos. Fahmi TV3. Sampai tanyalah Fahmi tu, wartawan TV3 tu, punyalah Golden Triangle ni dia marah dengan saya. Bila saya nak masuk cop pasport pun, tiba-tiba dia kata, oh ni lah, itulah, ni lah. Saya cakap, saya bukan baru dalam situasi ni. Saya dah tahu benda ni lama dah. Dia nak cuba nak menghalang saya masuk. Saya call kawan saya, ketua immigration. Apa masalah? Saya tak boleh masuk. Adakah saya melanggar apa-apa undang-undang? Saya masuk guna saluran jalan yang sah dari segi undang-undang. Cuma saya ni buat gempa macam tu pun bukanlah sampai tahap mati. Kan? Sampai saya ni membunuh orang ataupun menyebabkan saya ni terlibat dengan aktiviti jenayah, kekerasan dan sebagainya. Jadi apa kesalahan saya di Laos? Adakah saya di blacklist? Tak juga. Jadi bila dia cakap macam tu ni, dia kata okay, kalau macam tu kena bayar satu orang 1,000 baht. Maknanya berapa orang yang ada tu semua kena bayar. Kena kau team lah baru boleh masuk. Dia ingat kita orang tak boleh bayar. Saya cakap boleh bayar. Nah, ambil chop pasport saya. Saya cakap macam tu Lepas tu dia pun dah tak boleh buat apa. Dia pun chop masuk. Sampai je tengah jalan tu, saya dengan Fahmi, ada satu roblok askar tau. Nak masuk ke wilayah Golden Triangle tu ada satu roblok askar. Tak boleh masuk. Kereta saya ditahan. Kereta yang saya naik dengan kawan saya bawa sekali dengan wartawan TV3 ni apa semua, ditahan. Suruh parking tepi. Pasport saya, pasport kawan-kawan saya, semua kena ambil. Saya pun gelak lah. Saya cakap apa masalah? Dekat immigration pun macam tu juga. Dah sampai sini, lagi berapa langkah je nak masuk ni wilayah Golden Triangle ni, korang punya roblok tahan aku bawah. Oh, dia kata itulah, inilah, ada larangan. Saya cakap larangan apa? Larangan apa yang menyebabkan saya dilarang masuk Golden Triangle? Saksi dia masih hidup lagi, tanya Fahmi TV3. Dia saksi. Waktu tu TV3 hantar wakil untuk buat syuting, tengok pesawat sindiket di Golden Triangle. 1 jam berdebat, bergaduh dengan askar-askar ni. Kau nak tahan sebab apa? Lalas call lagi sekali ketua immigration Golden Triangle kawan saya. Lalu diminta pas telefon tu kepada askar tersebut. Udah mereka pula bincang dekat-dekat 15 minit. Itu ni. Last kali tak ada choice. Saya boleh masuk juga. Jadi halangan-halangan mereka ni tak lebih kepada psycho je sebenarnya. Dari segi undang-undang saya tak takut.
Kalau orang tanya saya, kau berani, kenapa kita tak berani? Kita bukan langgar undang-undang. Cuma cara tu keras sikit lah. Cara yang kita guna ni agak keras sikit. Kalau langgar undang-undang pun orang tak tahu. Tapi kalau dari segi overallnya masih mengikut undang-undang. Kalau langgar undang-undang, kita tak cerita orang lah. Itu cara kita lah. Macam mana tuan boleh ada connection dengan Ketua Immigration Golden Triangle? Itu semua ketika waktu kes. Ada satu kes ni melibatkan, saya tak silap saya 4 ke 5 rakyat Cina. Rakyat kita bangsa Cina. Tak silap saya duduk Ampang, macam itulah lebih kurang. Waktu tu berlaku satu pergaduhan juga. Bertekak-tekak lah. Saya suruh lepas, company tak nak lepas. Saya suruh lepas, company tak nak lepas. Kan? Jadi dia ni company ni gunakan kuasa dia bagi tahu kepada immigration, sekat mereka ni kalau boleh jangan keluar. Jadi ketika tu apabila kita